Ni. Korang tahu tak? Lepas semalam kan, aku rasa macam bosan lah. Aku lah. Weh. Kenapa ni? Why, Bacon! Kau janganlah gerak, Bacon. Bacon. Why, Pancik! Lama tu. Aku pun tak tenang lah. Nak drama apa? Cuma main arcade lah. Dah lama aku tak main arcade. Arcade pula, arcade. So kita masuk lah. Telakar lagi. Ni best sangat ni. Dah lah. Sakit. Sebaik. Apa lagi ya? 5 minit kemudian. 6 minit kemudian. Dah ngantuk lah. Dah malam. Malam pula tu. Sekejap bila aku naik ni pula. Kati aku lah. Naik. Telefon ni aku punya. Culik je guys. Culik. Mana rumah aku ni? Sini rumah aku. Dah lah. Aku dah ada kereta dah. Tengok ni kereta. Buka dulu. Sabar guys, tak payahlah. Rahsia je guys. Rahsia. Sebab apa? Main masuk je lah. Biarkan je orang. Nanti aku lock dia. Macam mana nak lock dia? Korang kena tengok sekarang video ni macam ada dalam. Ke dalam rumah kenapa? Rumah aku kan. Kenapa rumah macam ni pula? Ke rumah aku lain ke? Rumah aku kan ada tangga. Macam mana jadi macam gini? Tak tahulah. Ayah aku yang masa tu cakap dia ini rumah ayahku. Kenapa masuk dalam ni pula? Lah, ini Christmas. Ho. Aku pun tak puasa lah guys. Apa kata kita? Bro. Ayahku kan tak ada. Ini rumah ayahku kan. Lupalah ni rumah ayahku. Aku ada 2 rumah. Rumah yang coklat tu rumah mak aku. Yang bilik satu tu rumah aku. Diam. Kita kena makan. Tapi mak aku dah belikan. Aku duduk dah dengan mak aku tu. Sebab kesian. Dah lama aku tak masuk dekat rumah. Mana ni aku nak lock rumah. Tak cantiknya. Ini macam hotel kan. Korang nak tukar ke?
Kalau dah tukar merah. Kalau tukar. Dah. Ataupun putih. Putih lagi bawah. Nah. Cat. Korang nak kan? Serba dulu. Tadi aku lepas orang. Masuk. Taklah. Sabun cat. Atau apa dah. Lawan merah. Merah lah. Siap guys. Sudah siap guys. Ni kenapa dia masuk? Kesianlah dia. Masuk je lah. Orang dah siapkan cat. Power aku cat. Dah. Jom. Alah kesian dia. Masuk. Masuk. Kenapa dia? Mana? Tunjuklah aku sekarang. Oh macam gitu. Iyu. Tenanglah. Aku pun dah cat. Power. Lupa. Aku tak rekod tu. Sebab malas lah. Putih ni tak payahlah. Macam Indonesia lah. Putih je. Merah dengan putih kan Indonesia. Tapi aku Malaysia guys. Palestin taklah. Tidur dulu. Cat rumah ni pun cantik lah. Dah lah. Ada orang call pula. Sabar. Rumahnya aku dah cantik dah ni. Korang nak apa lagi? Kalau korang nak cat lagi, tunggu lain lah. Kalau korang nak lagi cat, rumah aku pula. Rumah aku hujung. Ini aku tunjukkan. Hujung gila. Kau pun dah cat. Kau pun nak cat Bye guys. Oh ni boys. Salah. Ini aku tunjukkan. Dia jauh wow. Kau dah tahu rumah dia ke mana? Tu lah yang tangga sebelah tu. Itulah rumah aku. Jauh. Kalau korang nak pergi rumah aku, korang sila masuk sini YouTube. Kau nak kan masuk YouTube ni? Nampak? Dia dah suka sangat dah. Dia dekat apa ni? Biar pula Mia. Inilah sebenarnya aku yang cat awal-awal tu. Ini memang betul-betul tu guys. Bukan tipu-tipu. Bukan tipu-tipu. Betul-betul dapat cat. Macam homestay dah. Macam homestay kan. Tak. Macam mewah. Dekat atasnya ada lain lah guys. Itu haji nah. Okey. I balik sekarang. Cantiklah sikit di favorite aku. Coklat pula. Kasihlah orang tu. Sebenarnya tak cantik sangat pun kereta aku. Ni lori.
Tak lori lah. Tapi cantik. Sebab aku tak beli tu. Sebab tapi tu mahal tau guys. RM50. Macam Robux RM50. Okey. Tutup balik. Dia boleh ke tutup sendiri? Terus. Wow. Yang jiran aku ni. Kawan aku sebab. Yalah. Terima kasih lagi sekali. Yo. Dah. Seronok kah boleh masuk? Masuklah. Masuk. Masuk tak apa. Okey, siap. Jadi aku buat sendiri. Masuk tak apa. Ataupun masuk tak payah. Wih, didau. Cat rumah dia lah. Rumah jiran ni guys. Dah lah guys. Tapi cantik. Masuk je lah. Aku cakap ni. Masuk tak apa. Taklah. Aku tak tipu je. Yang rambut merah tu tak payah. Taklah saja je. Tolong. Okey. Sekejap bila yang buka TV ni. Dah lah cium. Tak malulah kau ni. Lah tak. Dia ni ada Robux. Mesti ada duit banyak kan. Buat macam mana ni? Taklah. Sesat dah rumah dia. Tak cantik rumah dia ni. Rumah next pula. Cari ni. Dah lah. Tenang aku ni. Cat. Dah lah, tunggulah sampai pagi malam. Macam ni lah rumahku masa tu. Rumahku. Macam ni lah rumah mak aku dulu. Sekarang tak tahu dia kat mana. Tak tahu mak aku kat mana. Lah, dia ni kan kenapa pesta tak aja? Party tak aja. Masih bawa adik boy sih. So kita kena cari. Korang nak chat tak rumah mak aku ni? Taklah ni kan mak aku ni bacon rumah dia. Kau siapa lah tai? Ikut dengan perempuan. Weh! Mia ni. Masuk sini lah tempat lelaki ni. Aku tahu. Aku suka sangat. Dekat. Tapi. Buatlah cakap macam itu. Ni aku tunjukkan lah. Pisau dia tepi. So kita istirahat lah.
Tak apalah. Episod 2 je lah guys. Sambung lagi episod 2.